Masya Allah, Mam. Handsome je, Mam. Sebagai guru ni semakin handsome, Mam. Tak apa, Mam. Biar saya sibuk, Biar saya sibuk. Mam. Tak apa, Mam. Imam rehat je. Ini biar saya jadi imam, Ni. Ini yang jadi imam ke? Pergi mampus lah. Mam. Imam bawa motor. Biar saya bawa motor. Imam duduk belakang, Pandai ke bawa motor? Boleh lah, boleh. Awak jangan macam-macam. Nanti kaki tu tak sampai nak bawa motor. Ni kenapa ni baik sangat ni? Ada pinjam duit Berapa? Boleh je. Berapa ribu? Boleh je. Berapa? RM100,000. RM100,000. Nak beli kereta. Kenapa tak cari pembiayaan yang betul? Sekarang ni kena hati-hati. Banyak unsur riba. Betul. Memang kita kena jaga benda tu. Tapi kalau nak buat juga, carilah yang patuh syariah, yang tak menindas. Ada, Mam. Ada memang ada. Cuma kita kena faham betul-betul cara dia. Dalam portal Jabatan Mufti Negeri Selangor sendiri ada jelaskan. Contoh, kalau bank bagi pinjaman sebanyak RM100,000, lepas tu dia suruh bayar balik sebanyak RM120,000. Jadi lebihan RM20,000 itulah yang dikira sebagai riba. Tapi dalam pembiayaan Islamik, pihak bank akan beli dulu kereta tu. Contoh, harga kereta tu RM100,000. Lepas tu bank jual semula kepada kita dengan harga RM120,000 secara angsuran. Jadi lebihan RM20,000 tu bukan riba, tapi keuntungan daripada jual beli yang diharuskan dalam Islam. Sekarang ni pun dah ada bank yang sediakan pembiayaan macam ni. Antaranya macam Co-op Bank Pertama. Yang penting kita jangan ambil mudah. Faham dulu akad, tahu apa yang kita sign, baru hati kita lebih tenang.